Betul ni geng. Okey. Kenapa kalau korang perhati, orang suka dekat sini sentiasa banyak barang, nampak macam banyak je. Sol, bos. Oh. Staff saya akan terus angkut bawa ke pusat sol. Geng, kalau korang nak tahu, nampak meja tampal-tampal petak tu. Dalam gudang besar ni warna merah ni, totally kanan kiri dalam semua barang dah sol. Ni macam ni baru sol Baru acik dari mana tadi? Oh, ni yang tadi. Sol, Boyjan terus akan automatik terus ni angkat ke sana. Terus tukarkan. Ni dah sol. Ni pun dah sol. Bila sol, replace. Kita ada stok, ini kita akan replace untuk acik-acik datang tak kisah masa ada barang macam ni. Sol. So nanti Bos Ijan punya team akan angkat terus. Ni tadi ada penuh barang dah sol dekat sini. Kita terus tukarkan yang baru. Sebab tu geng, this is gudang Boyjan. Banyak barang yang diganti, banyak barang dah sol. Pilihan saya banyak, jangan risau, kontainer saya turun. Tu belakang pun sol. Alamak. Alamak. Abang Yan, yang dalam ni sekali full swap juga. Nanti ni swap je, angkat je dulu, nanti aku fikir apa. Yang penting kita settlekan airbag dan sofa. Oh, yang dah sol lah. Yang dah sol je. Yang dah sol je.